Bekas Panglima Tentera Darat (PTD) Tan Sri Muhammad Hafizuddin Jantan didakwa di Mahkamah Session di sini hari ini atas 4 pertuduhan menerima wang hasil aktiviti haram lebih 2.12 juta ringgit. Muhammad Hafizuddin, 58 tahun, bagaimanapun mengaku tidak bersalah selepas keempat-empat pertuduhan itu dibacakan di hadapan Hakim Azura Alwi. Kesemua kesalahan itu didakwa dilakukan di 3 bank melibatkan 3 lokasi berbeza antara 2 Februari 2024 hingga 7 November 2025. Pertuduhan dikemukakan mengikut subsection 41B Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil Aktiviti Haram 2001 dan boleh dihukum di bawah subsection 41 Akta sama. Azura membenarkan Muhammad Hafizuddin diikat jamin RM250,000 dengan 2 penjamin warga negara Malaysia berserta syarat tambahan. Sementara itu, isteri kepada bekas Panglima Tentera Darat (PTD) Salwani Anwar Ed Kamarudin dihadapkan ke Mahkamah Session di sini hari ini atas 4 pertuduhan menerima wang hasil daripada aktiviti haram berjumlah RM77,000 2 tahun lepas. Salwani, 27 tahun, bagaimanapun mengaku tidak bersalah selepas keempat-empat pertuduhan itu. Timbalan Pendakwa Raya Datuk Wan Syahrudin Wan Ladin menawarkan jaminan antara RM30,000 hingga RM50,000 dengan 2 penjamin berserta syarat tambahan.